kita telah menyaksikan perasmian International Regulators Conference 2026 ini tahun ketiga. IRC ini dilaksanakan. Dia bermula pada ketika Malaysia beralih dari single wholesale network kepada dual network untuk 5G. Dan pada waktu itu banyak dari interaksi saya dengan komunikasi dan juga pihak MCMC dengan badan-badan kawal selia di peringkat antarabangsa menunjukkan ada minat untuk mempelajari, mengetahui proses dan pengalaman Malaysia beralih dari satu rangkaian burung ke dua rangkaian. Dan pada masa yang sama kita dapati banyak perbincangan di peringkat antarabangsa. Negara-negara banyak yang bertanya, bercakap soal keselamatan dalam talian, dan kita lihat menyediakan satu platform, satu forum seperti IRC membolehkan badan-badan yang kiranya sama macam MCMC tapi di negara-negara lain untuk duduk semeja dan bertukar fikiran, membincangkan hala tuju serta melihat cara-cara yang terbaik untuk bekerjasama mengatasi masalah kemudaratan dalam talian. Dan saya harap dalam program 2 hari ini isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap hasil dari forum ini, conference ini ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain. Kita ada contoh wakil daripada International Telecommunications Union (ITU) dan ini Malaysia merupakan ahli majlis ITU, dan pendapatan yang kita peroleh kita juga akan bawa untuk kita kongsikan di peringkat badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti ITU. Ini membolehkan kerangka kawal selia yang mungkin berbeza-beza, berlainan mengikut kesesuaian negara, itu dibuat perbandingan. Tapi masa yang sama, kita tak nak kerangka kawal selia ini berada pada satu tahap sehingga tidak ada mana-mana pihak yang mahu melabur dalam teknologi-teknologi baru. Maka ia perlu bergerak seiring. Yang kita dapati, apa yang berlaku mutakhir ini, teknologi seringkali bergerak terlalu pantas dan menimbulkan keraguan dan masalah, malah juga jenayah yang mungkin memangsakan pengguna. Itulah sebab kita lihat platform seperti IRC 2026 ini tepat pada masanya dan akan insya-Allah diteruskan kerana pengalaman yang boleh kita timba dari negara-negara jiran dan yang lebih jauh itu sangat penting bagi kita mengenal pasti kelompangan dalam undang-undang kita serta tindakan-tindakan yang mungkin kita perlu ambil dalam negara. Baik, soalan? Assalamualaikum, saya Diana Bersinar. Kita teruskan. Mungkin dapatan yang Dr. Syed cakap tadi itu akan kemungkinan dibawa ke pengatuan Dewan Rakyat dan sebagainya untuk mengubah undang-undang baru, ataupun setakat mana untuk dibawa itu? Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta kaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya. Kita juga tahu sekarang Kementerian Digital sedang berusaha dengan gigih untuk menyediakan satu rancangan undang-undang kawal selia kecerdasan buatan AI. Jadi banyak daripada perbincangan mengenai teknologi-teknologi baru muncul, emergent technologies ini kita akan bawa dan kita akan bincang sama ada di peringkat Jemaah Menteri, di kalangan ketua-ketua setiausaha supaya apa-apa undang-undang yang boleh didapat baik ataupun digubal baru, ini yang kita akan bawa ke Dewan Rakyat insya-Allah. Betul sih. Saya Rosli juga dari Sinar Harian. Okey, dengan perkembangan AI dan teknologi dan sebagainya, bagaimana kerajaan memastikan inovasi ini seiring dengan keselamatan
data peribadi, termasuk yang sehari dua ni kena ada viral, ada pengaruh mengatakan AI data peribadi dia tersebar dan sebagainya. Ya. Sebaran data peribadi tu saya setakat ini belum dapat laporan berkaitan dengan AI, tapi mungkin kebocoran data ataupun salah guna pengkalan data. Untuk kawal selia AI, tadi saya ada maklumkan yang Kementerian Digital sedang merangka sedang mengubah satu undang-undang khusus. Dia biasanya akan mengambil masa, tapi badan-badan kawal selia termasuk MCMC akan terus memantau, dan sekiranya ada keperluan kita melakukan intervensi, maka terutama dalam isu-isu keselamatan. Contoh sebelum ni kita pernah berdepan dengan Grok AI yang telah berupaya menghasilkan gambar-gambar yang tidak baik dan telah disalahgunakan oleh pengguna-pengguna Grok. Maka MCMC telah menghubungi pihak X supaya diletakkan beberapa guardrails, dan perkara itu telah dilaksanakan. Jadi walaupun sekarang kita mungkin belum ada undang-undang khusus, namun proses kawal selia itu berjalan. Kita juga sedang melihat cara yang digunakan di negara-negara lain dan mengguna pakai mungkin sama ada taktik ataupun strategi yang diguna di negara-negara lain. Bukan semuanya yang berjaya. Kita juga tak mahu memberikan signal bahawa kita tidak mahu teknologi ataupun pelaburan. Tapi kita nakkan teknologi dan pelaburan yang bukan hanya mendatangkan manfaat, tapi mengelakkan mudarat. Itu mesej yang kita ingin sampaikan. Dato' Sri, question. Regarding the social media ban for those under 16, how has the developments been so far? It's been more than a month already. Any challenges encountered with stakeholders and so on? Bila kita terbitkan dipanggil Risk Mitigation Code, RMC, dan Child Protection Code, CPC, bawah Akta Keselamatan dalam Talian, ONSA, kita memang ada beri tempoh masa yang bersesuaian kepada platform-platform untuk menggunakan mekanisme bagi mencapai maksud yang telah diwatakan itu bagi CPC dan RMC. Setakat ini, proses tersebut sedang berjalan. Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform, dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform, mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan, dan saya lihat kerjasama pada waktu ini baik. Tapi dia akan makan masa sebab naturally when you release the code, it will take a little bit of time. Tapi dia berkuat kuasa 1 Jun. Kegagalan mematuhi kod-kod yang telah diterbitkan dan diwatakan ini, ada beberapa tindakan yang boleh diambil, termasuk tindakan mahkamah dengan denda sehingga RM10 juta ataupun penalti kewangan yang boleh dikenakan dengan jumlah yang agak besar. Jadi mereka tahu dan faham. Sekarang ni mereka ingin berikan kerjasama. Apa lama tempoh yang diberikan? Saya akan rujuk balik dengan MCMC kerana perbincangan sedang berlaku sekarang. Dato' Sri, tadi previously you mentioned that MCMC contacted regarding the website that AI generated for the sexually explicit photos, but recently there's been development of pictures where they made them appear, look younger, or even smile. So this one was not explicitly requested by the person. So does MCMC see this as a cause of concern? And would you be taking any initiative to intervene if the AI tools begin making unsolicited changes to user-generated AI? Ya, memang di pihak MCMC sekiranya ada aduan dibuat, maka MCMC perlu mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Dan sekiranya ada sesiapa di khalayak umum yang merasakan gambar wajah telah disalahgunakan, diedit menggunakan AI, terutama tanpa pengetahuan ataupun persetujuan
maka boleh buat laporan bukan hanya kepada platform tersebut tapi juga kepada pihak MCMC. Berdasarkan aduan-aduan ini, MCMC boleh mengambil beberapa tindakan. Selagi mana kita tidak ada kerangka ataupun undang-undang khusus mengenai kawal selia kecerdasan buatan yang sedang digubal oleh Kementerian Digital, ini langkah yang kita sedang ambil. Jadi dia adalah interim measure berdasarkan aduan. Sekiranya kita dapati jumlah aduan itu terlalu besar, kita ada beberapa tindakan lain seperti yang telah kita ambil terhadap Grok AI. Boleh rujuk dengan Kementerian Digital. Datuk Seri Khadijah daripada Malaysia Tribune. Kita dapat maklumat berpengaruh Khairul Amin ada buat pasal yang kebocoran bil telefon beliau. Jadi ada tak tindakan daripada pihak MCMC terhadap penyedia perkhidmatan tersebut? Ya, ini satu perkara yang agak merisaukan kerana aduan yang saya baca dalam threads daripada saudara Khairul Amin memberi satu bayangan individu yang tidak sepatutnya mempunyai akses kepada satu maklumat peribadi, dua, akses kepada inventory ataupun sistem yang dimiliki oleh sebuah syarikat telco. Saya telah sebentar tadi bertemu dengan pihak telco tersebut. Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan, termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat personally identifiable information PII adalah merupakan satu kesalahan bawah Akta Perlindungan Data Pribadi, maka tindakan-tindakan susulan boleh diambil berdasarkan akta tersebut. Tapi kita minta buat laporan polis dan juga laporan kepada pihak MCMC. Baik. Thank you very much. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, sorry, ada satu soalan. Okay, last one final question. As Malaysians become increasingly dependent on digital platforms, what do you see as the biggest challenge facing the country's digital future? Cybersecurity, AI, misinformation, or digital inequality, and why? Saya nampak jurang yang paling besar ada pada literasi digital, kerana kita tak mahu tempat-tempat yang mempunyai internet yang laju dan kefahaman yang tinggi tentang menggunakan teknologi, peralatan, itu seolah-olah dia boleh jauh ke depan. Tapi dengan menggunakan kecerdasan buatan AI, sebenarnya tempat-tempat yang mungkin kita anggap tidak terlalu membangun, tapi internetnya baik, masih boleh catch up, masih boleh bergerak dengan pantas ke depan. Kita lihat ekonomi digital termasuk e-dagang sebenarnya mampu untuk merapatkan jurang ekonomi melalui aplikasi digital. Tapi ke depan dua isu yang paling penting adalah kepercayaan dalam sistem digital trust, dan kedua literasi digital literacy. Ini dua perkara yang bagi saya paling penting. Perkara-perkara seperti keselamatan cyber ini terangkum bawah dalam perkara ini. Baik, terima kasih. Thank you very much. Terima kasih.